Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Gempa. Sah bercerai dengan Azlan Komeng, Nilam dedah lalui fasa terendah ketika dalam iddah. Saya rasa gagal dalam perkahwinan. Usahawan dan pemengaruh media sosial Nur Nilam mengakui dirinya melalui tempoh yang cukup mencabar selepas perceraian kedua bersama bekas suami Azlan Komeng. Menurut Nilam, dia berdepan dengan fasa emosi yang tidak stabil sepanjang tempoh iddah sehingga mencejaskan kehidupan sehariannya. Sepanjang tempoh iddah, sebenarnya saya banyak berdepan dengan situasi meroyan itu sampai saya sukar nak berniaga dan buat siaran langsung di media sosial. Bukan itu sahaja, saya akan selalu menangis dan bersedih sebab rasakan saya ini seorang yang gagal sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang isteri. Itulah yang saya alami ketika itu, katanya kepada Gempa. Nilam berkongsi perkara tersebut ketika ditemui di sidang media tergempar